Buat umrah kali ini, Bonda Rozita Ibrahim dan suami ambil pakej makan sendiri. Rupa-rupanya lagi mahal. Makan roti dan air je dah RM40. Itu belum lagi makan nasi. Pergi umrah kali ni, saya dan Bonda ambil pakej makan sendiri. Jadi kami baru tahu bahawa bila makan sendiri ni rupa-rupanya mahal. Makan roti ni tengok ni dengan air kopi RM40. Belum lagi kita makan nasinya. Memang terasa sangat-sangat itulah. Tapi sebenarnya bagus pengalaman kali ni. Sebenarnya umrah yang kita ambil kali ni betul-betul 2 orang saja. Memang macam perantau yang tidak dipedulikan. Apa you rasa? Tak, sebab I dah biasa pergi umrah biasanya kan. Yang kali ni tak ada orang. Maksudnya tak ada orang tu saya sendirian berhak je lah. Gitu. Tak ada lawatan, tak ada apa. Apa ni? Merahnya muka. Mukanya merah tak? Muka pun merah. Dah macam albino.